Baik, penerangan kali ini kita akan buat penerangan satu persatu tentang function yang ada dalam head unit untuk Proton X50 yang terbaru ni, geng. So sebelum tu tolong saya like, komen dan share. Alright. Pastikan video ni FYP supaya ramai lagi orang dapat manfaat daripada penerangan ini. Okay, let's go for the first, iaitu My Vehicle. So, My Vehicle kita ada software update, vehicle name, trip computer, vehicle maintenance, storage, about HU dan juga reset factory setting. Okay, so apa itu software update? Okay, software update ni senang kata dia macam handphone kita juga. Handphone kita pun setiap masa kalau Android ke iOS ke, kita kena update dia punya software. So untuk software kita yang terkini, so far dah update lah latest version. Tapi seandainya korang dapat notification untuk perlu update kita punya head unit ni, update software dia. So apa korang kena buat adalah korang kena start engine kereta, tekan je update. Korang tak perlu pun dapatkan data dari wifi ke, dapatkan data daripada hotspot korang, tak payah dah. Sebab setiap update didatangkan dengan data dia tersendiri. So apa yang kena buat adalah just click for update, make sure engine semua start sehinggalah update selesai. Pastikan tempat yang korang duduk tu ada internet lah. Jangan duduk tengah hutan pula. Nanti sampai bila-bila tak selesai update tu. Alright. Itu yang pertama lah untuk software update. Okay, yang kedua kita akan pergi kepada vehicle name. So ni kalau korang nak tukar nama, boleh je. Tukar nama korang. Letaklah nama siapa, Alia ke, Ali ke, Razi ke. Boleh tukar nama korang sendiri. Okay. And then trip computer. Ini seandainya kalau korang memang kerja jenis travel, ada travel allowance sebagai ni, yang claim ikut mileage minyak semua ni, this is sangat berguna untuk korang lah. Selain dari itu, korang boleh juga buat calculation distance, pergerakan korang daripada rumah ke destinasi yang korang nak tuju tu, berapa average minyak guna, berapa average speed yang korang bawa, dan berapa trip duration sepanjang perjalanan korang tu. So korang boleh dapat complete data dekat sini supaya next time korang boleh analyse dan jimatkan lagi, kawal lagi ke cara pemodal korang. These are the things lah. As you can see here, dalam vehicle maintenance ni, dia ada tunjuk kita punya status vehicle kita sihat atau tidak. And then dia bagi tahu juga remaining 286 hari tu apa. 286 hari tu adalah untuk capai setahun lah. Setahun 360 hari. So kereta ni dah berapa hari? 60, lebih kurang dalam 2 bulan lah. Dekat 2 bulan. So remaining 33 km adalah distance to next service. Distance kereta ni dah nak ke service lah. Okay, dah nak kena servis dah, 1000 pertama. And then wiper service mode, ni kalau korang nak angkat wiper korang, tak boleh angkat terus macam tu tau. So korang kena tekan front wiper and then activate. Nampak dia naik? Macam tu, senang je. Okay, nak tutup balik, tekan je. Nampak dia tutup balik. Itu yang ada dalam vehicle maintenance lah. Itu function dia. Next adalah tentang storage. Storage kereta ni, X50 baru ni, dia punya storage ada 64GB untuk dia punya IHU dia. So korang tengok lah, sistem saja dah separuh dah daripada storage yang diberi. Jadi janganlah tambah yang bukan-bukan. Segi takut apa? Takut hang nanti. Alright. So next, this is all about IHU. Dia punya head unit dia, hardware version dia, software version, MCU version. Ni punya detail-detail dia lah. Kalau korang nak tahu, so boleh ada lagi, boleh scroll bawah lagi. Korang boleh tengok dia punya V number, VR version dia. So, adakah ini penting? Kalau korang dah beli pun kereta kat Proton, tak payah usit apa-apa. Untuk rujukan je. Alright. Last but not least, kita ada reset factory setting. Okay. Reset factory setting ni seandainya lah head unit ni berlaku hang ataupun berlaku like macam stuck. Jadi, apa yang korang boleh buat adalah pergi kepada My Vehicle dan choose reset factory setting. So, all operation dalam ni akan delete semua data dan dia akan delete juga semua store data yang kita download lah. Alright, and then dia akan jadi yang baru balik, like new. So sama macam kita reset handphone kita, format handphone kita. So dia akan format balik lah unit ni. Alright, so ini kalau berlaku hang apa-apa. Okay guys, this is all about My Vehicle function dalam sistem IHU New Proton X50. Kalau ada sebarang soalan boleh komen. So kita pergi kepada function yang kedua dalam next video. Pastikan korang like, comment and share video ni. Kita make sure video ni FYP supaya bagi manfaat pada orang lain. Thank you. Bye-bye.